mak ayah dia mungkin berada di penjara ke, di pusat serenti ke, ataupun mak ayah dah bercerai, anak tak sah taraf, ataupun yang senasib macam tu lah. Kalau tengok diorang tak bersekolah, tidak terjaga, boleh maklum dekat kami. Sebab dekat Rumah Kebajikan Batu Jannah sekarang ni kita nak isi kekosongan yang ada. Kes dia di sini sekarang ni kita ada 12 orang anak-anak lelaki yang tinggal dekat sini. Sama ada 12 orang ke ataupun 20 orang ke, kos dia setiap bulan lebih kurang sama. Setiap bulan kita nak kena ada gajikan 2 orang guru. Kalau pelajar 10 orang pun 2 orang guru juga. Kalau pelajar 20 orang pun 2 orang guru juga. Kos makan dapur pun lebih kurang sama. Jadi nak tak nak kita nak penuhkan kapasiti kita. Sebab rasa rugi bila kapasiti yang ada tidak dipenuhkan oleh anak-anak yang sepatutnya. Sebab dekat luar sana ramai lagi anak-anak yang senasib dengan anak-anak yang kami jaga sekarang ni. Jadi kalau ada yang nak masuk ke Batu Jannah, kita ada lagi 8 ke 9 kekosongan. Tinggal di sini percuma. Bahkan ada anak-anak yang datang sini selai sepinggang. Kita sediakan pakaian dan semuanya untuk mereka. Jangan risau, dan alhamdulillah dekat Batu Jannah ni anak-anak semua selamat. Saya kasih jaminan selamat sebab pada bila-bila masa sesiapa saja boleh datang ziarah kita di sini. Bahkan ada orang yang dah seminggu duduk sini dan dia tengok sendiri dengan mata dia keadaan anak-anak kat sini. Alhamdulillah, selamat dan terjagalah. Mungkin ada anak-anak yang dia tidak dapat hak sekolah, macam-macam sebab. Kita tak nafikan pelbagai sebab yang menjadikan anak-anak itu tidak dibela hak dia. Jadi kat sini, walaupun mungkin mereka tak sekolah di sekolah kebangsaan macam kanak-kanak lain, tapi at least mereka belajar. Mereka ada yang masuk sini tak pandai membaca, sekarang dah pandai membaca. Tak tahu nombor, sekarang dah pandai mengira. Tak tahu membaca Quran, sekarang dah mula menghafal Quran. Jadi boleh datang ke Rumah Kebajikan Batu Jannah. Lokasi kami di Maran, Pahang. Tinggal percuma, segalanya percuma.